Was good. Saya akan memainkan watak Aiman. Hai, saya Arena. Saya pegang watak sebagai Nik Sina. Hai, saya Humaira. Saya memegang watak sebagai Mami Aiman, iaitu Masnah. Hai, saya Harid. Saya pula memegang watak Kir Ghazali, bapa kepada Aiman. Hai, nama saya Nazmi. Saya memegang watak Postman. Hai, Assalamualaikum. Saya Airil Fahri. Saya memegang watak sebagai Cikgu Dahari. Saya Adam. Saya memegang watak sebagai Ahtiau. Hai, saya Marsha. Saya memainkan sebagai watak Sundarani. Hai, saya Alisha. Saya memegang watak Nora. Hai, saya Alisa. Saya memegang watak Syuhada. Nama saya Ashran. Nama saya Azfar. Nama saya Aulia dan kami sebagai cameo. Hai, saya Yasmin. Saya pencerita nombor 1. Dan saya Kristina sebagai pencerita nombor 2. Hai, saya Cikgu Farah. Saya Ainin dan kami sebagai pengarah. Masa yang terbaik bagi Aiman ialah cuti hujung minggu kerana dia boleh melakukan segala perkara yang dia mahukan. Aiman lahir dalam keluarga yang telah dilimpahi dengan kemewahan dari segi harta benda maupun wang ringgit. Semua ini telah menjadikan Aiman seorang yang sangat-sangat manja dan pemalas. Semuanya nak mengharapkan orang gaji sahaja. Pada tengah hari minggu itu, Aiman sedang duduk santai. Tiba-tiba, datang seorang abang postman mencari Aiman untuk memberikan sepucuk surat. Siapa sangka, surat itu akan merubah keadaan hidup Aiman. Abang postman pun datang dan menyerahkan surat tersebut. Assalamualaikum. Ada orang bernama Aiman Fazwa binti Ghazali kat sini. Saya lah orang ni. Nama bang? Boleh kat situ? Apa nak masuk dulu? Ni ada surat daripada Jabatan Khidmat Latihan Negara. Nampaknya adik terpilih untuk masuk program latihan khidmat negara. Bang simpan je lah surat ni. Saya tak berminat untuk join PLKN ni. Kenapa pula macam tu? Banyak pengalaman yang adik boleh dapat dalam ni. Saya tak perlukan pengalaman semua ni. Sangat makan percuma, tempat tidur disediakan, dapat RM50. Saya ni orang kaya. Saya dah ada semua tu. Dik, tak elok cakap macam tu, Dik. Cuba jangan fikir pasal makan dengan duit. Cuba fikir pasal pengalaman dan pengajaran yang adik boleh dapat dalam program ni. Abang cakap banyak. Macam lah abang join program ni. Memanglah abang tak pernah join. Tapi hasil daripadanya banyak abang nampak. Yelah bang, apa-apa je lah. Abang doakanlah saya ada terbuka hati untuk join program ni. Jadi kau adik-adik fikirkan masak-masak. Abang gerak dulu lah, banyak lagi surat abang nak hantar ni. Ya, terima kasih abang. Postman pun pergi meninggalkan Aiman yang terpinga-pinga sambil memikirkan sesuatu. Okey, nak aku simpan surat ni ke aku buang ni? Kalau aku buang surat ni, orang tahulah aku dah dapat surat ni. Tak apa, simpan ni. So, kalau aku betul-betul tak nak pergi, aku buang. Disebabkan Aiman langsung tidak berminat untuk terlibat dalam program itu, maka surat PLKN itu selamat mendarat di lantai bilik Aiman. Yang bagi saya nak Aiman, saya prepare dalam Nisna. Nisna tu semua bibi je kat rumah ni. Saya nak makan dengan Kak Mia nanti bila dia balik. Saya tunggu dia. Dia sudah pergi sampai dalam rumah ni tapi dia tak masak. Boleh ingat, dia penat ni masak. Tak ada kan tadi ada telefon, dia kata tengah hari baru dia balik. Dia ada sikit cuci. Kami pula balik malam. Inilah makan dulu. Diorang dulu tak balik. Apa esok nak kiamat mereka busy diorang tu. Saya cakap macam tu. Mungkin dah ada urusan, kita tak tahu. Dah lah, Nisna boleh keluar dari bilik saya. Jangan atur dah hidup saya lagi. Saya bukan budak kecil lagi. Keluar! Nek Sinah pun meninggalkan Aiman dengan rasa kesal. Kesal dengan sikap Aiman yang tak menghormatinya dan ahli keluarga yang pentingkan duit sahaja. Sudah menjadi tabiat Aiman apabila dia mempunyai masalah, jalan penyelesaiannya hanyalah tidur. Suka lari dari realiti yang banyak masalah. Ada kalanya dia tidur semalaman, tetapi tiba-tiba dia mimpi yang dia sedang menyertai dan sudah berada di dalam kamp PLKN itu. Memang betul lah aku duduk dalam kamp ni. Panas. Kalau aku tinggal kat rumah, mesti selalu sejuk je sebab aircon. Mana taknya, 24 jam aircon tu terbuka je untuk aku. Kat sini panas. Dah lah budak 10. Makan pula tak sedap. Hari-hari nasi.
Aku tak lalu mengasih. Kalau western lain lah. Dah lah kena bangun awal pagi. Water heater pun tak ada. Kena mandi air sejuk. Macam orang bangga sama aku lah. Mesti kena botak. Tak suka. Tak suka. Terus terjaga dari mimpi ngeri itu dan dia terus tersedar yang hari sudah pagi dan dia dah lambat untuk ke sekolah. Dengan segera dia bersiap. Aiman, kau dah tengok belum pemberitaan? Ada berita menarik. Apa yang menarik sangat? Ada berita pasal aku ke keluar surat khabar? Bukanlah, kau ni tahu perhatian betul. Ini pasal plaza yang terpilih untuk masuk ke dalam PKN. Kat sini ada nama kau tadi. Malas aku fikir pasal benda ni. Baik aku pergi kantin, pergi sarapan, lagi bagus. Teruslah kau ni. Lansa tak ada semangat cintakan negara. Jahanam negara ni kalau ada ramai orang besar kau. Malu aku kawan dengan kau. Alah, janganlah merajuk. Aku kata aku belanja kau sarapan dekat kantin nanti. Tak payahlah nak guna kuasa dia banyak kau tu. Kau ingat dia boleh beri perasaan. Dia tak boleh beri perasaan lah bro. Aiman terkejut selepas terdengar ayat Nora kepadanya. Selama ini mereka elok je sekepala dalam semua benda. Tapi hari ni lain pula jadinya. Aiman pun menuju ke kantin dengan perasaan yang penuh kepelikan. Weh, kau dapat camp mana? Camp Majdi. Sejak bila pula camp tu jadi camp Himayatan Girls? Tahu aku itu camp untuk askar je. Camp macam camp belajar tu. Kau ni lurus bendel betul lah. Aku bergurau je. Kau tahu tak bahaya kalau ada orang ramai macam kau ni? Senang kena tipu. Alah, kena tanya je. Kau sibuk tanya aku camp mana? Kau dapat camp mana? Kau ni banyak lah cakap kau ni. Aku dapat kat camp dia Bana Jempol. Mana camp tu? Tak pernah dengar pun. Itu sejarah betul lah kau ni. Kata je saya dapat A+, tu pun tak tahu. Jempol tu dekat Negeri Sembilan lah. Manalah aku tahu. Aku tak biasa berjalan dalam negara ni. Aku kalau pergi bercuti, aku berjalan kat luar negara. Pernah dengar tak peribahasa hujan emas di negara orang, hujan emas di negara, hujan batu di negara sendiri? Mesti tak tahu kan? Aku tahulah peribahasa tu. Ni baca-baca tahu je, cakap dah tak tahu. Aiman menjadi tidak puas hati kerana percakapan Sundarani yang sedang merendahkannya. Ahtiar pun datang melegakan keadaan dari menjadi tegang akibat pertelingkahan Aiman dan Sundarani. Kamu berdua dapat masuk camp mana? Saya dapat masuk camp Paya Indah Wetland dekat Hulu Lakas Selangor. Seronoknya saya dapat masuk tengok tempat lain. Saya dapat dekat camp Jempol dia Bana kat Negeri Sembilan. Awak pula Aiman masuk mana? Saya tanya dia lah, tak tengok pun dia dapat camp Majidi. Sejak bila camp tu jadi camp PLKN? Aduh, boleh tak kita borak pasal benda lain? Apa kata kau bagi tahu aku apa jadi dekat perlawanan bola sepak malam semalam? Aku terlepas, aku terlelap. Weh, Aiman, kau tahu tak kita masuk camp sama nanti? Camp mana? Oh, dia tak bagi tahu ke korang dah bergaduh, berborak sangat tadi. Takkan tak bagi tahu dia masuk camp mana? PLKN nanti. Dia dapat camp Majidi katanya. Alahai, suka-suka dia je nak tukar. Dia dapat camp dekat Mersing nanti sama dengan aku. Mersing? Apa benda? Kenapa pula engkau buat macam tu? Cantik apa tempat tu? Menghadap laut Cina Selatan tau. Tepi pantai. Boleh kau pergi healing. Sedang mereka rancak berbincang tentang PLKN, kedengaran loceng yang menandakan waktu bermulanya sesi persekolahan untuk hari itu berdering. Mereka semua masuk ke kelas masing-masing. Selamat sejahtera, Cikgu Dahari. Selamat sejahtera, Cikgu Dahari. Selamat sejahtera semua. Semua boleh duduk. Mesti kamu semua dah dengar pasal PLKN yang diwar-warkan oleh pihak sekolah? Dan Cikgu, ramai terpilih tahun ini. Saya gembira dan saya tak sabar nanti. Baguslah kalau macam tu. Betul lah negara kita ni ada remaja macam kamu semua. Cikgu boleh terangkan sikit pasal PLKN ni? Saya nak tahu. Oh, sudah tentu. PLKN dalam nama panjangnya yang diberi Program Latihan Khidmat Negara. Program ini ditubuhkan bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap negara dan memupuk semangat patriotik antara kamu semua pelajar remaja. Oh, kalau macam tu, apakah objektifnya cikgu? Objektifnya seperti yang cikgu dah beritahu, menanamkan semangat patriotik. Seterusnya untuk menyatu padukan lagi perpaduan antara kaum.
Tapi cikgu, kenapa ada yang terpilih dan ada yang tak payah pergi? Sebenarnya peserta program ini dipilih secara rawak. Tak ada campur tangan pihak luar atau pihak sekolah dan pihak-pihak lain. Jadi hal ini juga menimbulkan beberapa hal atau isu-isu seperti kes-kes yang mereka tidak dapat melaporkan diri dan seterusnya. Bagi mereka yang tidak dapat melaporkan diri, mereka akan dipenjarakan. Faham. Keselamatan di dalam kem tu terjaga ke cikgu? Sudah tentu, keselamatan di sana dijaga rapi oleh pihak kerajaan bagi mengelakkan kes-kes cabul, kes-kes rogol dan sebagainya bagi mencegah kes-kes tersebut. Wah, seronok lah macam tu. Macam artis lah rasa. Nak jadi artis pun kenalah berilmu. Asyik kita terangkan. Semua murid kelihatan gembira dengan penerangan dari Cikgu Dahari kecuali Aiman. Aiman masih tidak puas hati dengan keputusan yang namanya terpilih untuk PLKN. Seboleh-bolehnya, dia tidak mahu menyertai PLKN itu. Dia bercadang untuk memujuk ayahnya demi merealisasikan impiannya itu. Dengan kedudukan jawatan dan pengaruh yang kuat, Aiman percaya bahawa ayahnya akan membantunya. Sampai sahaja Aiman di rumah, dia sedar yang ayahnya juga berada di rumah. Awal balik hari ni Man, biasa selagi langit tak senja, tak nampak tidur langsung. Ni balik awal ni mesti ada sesuatu. Tu yang terus balik rumah kan? Mana ada, saya memang selalu balik awal. Daddy je yang selalu balik lewat malam. Kan ni dia bawa serta kerja kat luar. Tu yang hari ni Daddy nak di rumah je. Tak payah tipu Daddy lah Aiman. Jadi tahu ada Aiman fikirkan sesuatu. Kali ni mesti Daddy boleh bantu saya. Saya sebenarnya dapat surat untuk menyertai program PLKN tu. Tapi saya tidak mahu. Baguslah, apa masalahnya? Dia tak mahu pergilah. Boleh tak Daddy tolong saya untuk buatlah apa-apa untuk buatkan saya tak pergi program tu. Kalau masalah ni lah Aiman minta Daddy tolong, Daddy minta maaf. Daddy cakap awal Daddy tak nak tolong. Daddy nak Aiman sertai PLKN tu. Banyak faedah yang Aiman akan dapat nanti. Cubalah fikir macam dewasa sikit. Aiman bukan kanak-kanak Rabina lagi. Leceh betul lah nak kena ikut semua yang Daddy suruh. Kalau saya tanya Mami, mesti dia boleh bantu saya. Waktu Aiman pergi meninggalkan dedinya, muncul Puan Masnah, mami kepada Aiman. Aiman terus pergi ke arahnya. Apa yang diorang bisingkan tadi? Macam panas je Mami dengar. Anak awak ni lah, dah besar panjang pun tahu memanja saja. Cubalah awak didik dia sikit supaya berdikari. Jadi lelaki, buat malu je jadi lelaki kalau perangai macam ni. Apa masalahnya Aiman? Cuba bagi tahu Mami. Saya terpilih untuk pergi ke program PLKN, tapi saya tidak mahu pergi. Saya minta tolong Daddy, tapi dia tidak mahu tolong saya. Abang, benda kecil je tu. Abang gunalah pengaruh dan kedudukan abang ni. Sekarang lah nak gunakan kawan-kawan abang yang berjawatan tu. Suruh diorang kecualikan Aiman daripada kem pelik ni. Abang tak kesian ke anak kita? Kesian dia. Aiman ni dah lah satu-satunya anak lelaki kita. Abang tak sayangkan dia ke? Sebab saya sayangkan Aiman lah, saya suruh pergi PLKN tu. Bahayakan nyawa anak kita je nanti bang. Habis luka-luka badan dia. Rosak muka anak saya nanti. Apa yang awak merepek ni Masnah? Daripada dia buat benda tak elok, lagi-lagi waktu cuti sekolah nanti, lagi baik dia stay PLKN tu. Bukannya lama mana pun, 3 bulan je. Dah lah, kalau macam ni lah gayanya, lagi baik saya lepak di kelab golf. Senang sikit hati. Cik Ghazali berlalu pergi diikuti dengan Masnah. Masnah berasa bersalah dengan tindakannya tadi dan cuba untuk memujuk semula hati suaminya untuk berehat sahaja di rumah bersama-sama dengan anaknya. Dan segera ke biliknya, dia terus menghadap komputer ribanya. Sedang dia leka melayari pelbagai laman sesawang yang ada, dia dikejutkan dengan satu berita. Kalau tak silap aku, ini Syufia. Murid yang sentiasa mengasihkan diri dan tidak bercampur dengan orang lain. Dan macam mana dia boleh terpilih untuk menjadi pelatih terbaik Wirawati untuk gerak khas dekat Desaru Johor? Pelik. Lepas tu, ini gambar Ziman, senior sekolah aku dulu. Dia ni selalu tidur je dalam kelas dia. Tapi sekarang aku tengok dia pun dah berjaya. Ni mesti sebab join program PLKN ni. Kalau macam tu, aku pun nak buktikan kat semua orang yang aku boleh berdikari. Aku akan menyahut cabaran untuk pergi ke PLKN ni. Kami dari 4 Elektron berkhidmat untuk negara. It's alright.
selamat mendarat. Dia tidak mahu menyertai PLKN itu. Dia 3 tahun. Hai. Saya. Nama Harapan lagi bagus. Jika Aiman yang tak menghormatinya dan